Bayangkan korang keluar dari pagi sampai ke malam, tapi bateri phone korang masih lagi steady. Ini dia Vivo V50 Lite 5G. Dengan teknologi Blue Volt bateri paling slim dan dapat tahan sehingga 73 jam dengan sekali pengecasan penuh. Serius gempak. Ada 6500 Ultra Slim Blue Volt bateri. Aku pakai dari pagi sampai ke malam, bateri dia separuh pun tak habis. Walaupun bateri dia tinggal 1%, Vivo V50 Lite ni masih boleh hidup dalam standby mode selama 26 minit guys. Nak cas dia pun laju, didatangkan dengan 90 watt flash charge. Korang cas 23 minit je dah dapat 50%. Kalaulah phone kawan korang habis bateri, korang chill je. Vivo V50 Lite ni boleh reverse charge. Phone ni pun dah ada IP65 waterproof, tahan tumpahan air, siap ada scratch resistant. Letak kunci dalam poket pun tak payah risau calar. Vivo claim phone ni ada 5 years smooth experience dan juga 5 years battery health. So korang tak perlu nak risau phone lemau lepas tahun korang pakai. Nak pakai phone ni untuk ambil gambar waktu malam, jangan risau guys. Night mode dia memang padu. Sensor menggunakan Sony IMX882. Hasil gambar malam clear gila. Siap ada aura light, tak perlu risau dengan low light condition. Skin tone pun nampak lebih soft, detail pun lebih sharp. Overall untuk Vivo V50 ni memang aku sangat recommend. Dari design yang unik dan stylish, bateri tahan lama, kamera cantik even waktu malam, dan harga dia pula bermula daripada 1299 je. Bagi aku phone ni memang berbaloi untuk korang jadikan sebagai phone utama, lagi-lagi pada korang yang suka scroll phone lama-lama tu. So kalau korang berminat nak dapatkan, link aku ada sediakan.